Selamat tengah malam Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Azhar. Saya adalah seorang pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Malaysia. Saya bertugas penuh masa sebagai seorang jururawat di salah sebuah hospital di Malaysia. Walaupun di sini disebutkan nama hospital, saya terpaksa rahsiakan nama hospital yang diketengahkan dalam rancangan ini. Peristiwa yang saya ingin kongsi dalam rancangan Misteri Jam 12 berlaku beberapa kali dan dah pun lalilah pada saya dan pada jururawat-jururawat yang lain. Kes hospital ni dah lama. Dan pengalaman saya ni adalah setiap kali bila kita menaiki lift, nak turun ke bawah, naik ke atas, pergi ke ward, kadangkala akan kita diganggu oleh suara yang ada di dalam lift. Nanti bila kita masuk lift, kita nak tekan tingkat kita. Selepas kita tekan, misal kata tekan tingkat 3, nanti di belakang keluar suara tingkat 2. Kita akan rasa terperanjat, akan toleh belakang. Sememangnya tidak ada sesiapa pun dalam lift dengan kita. Hal ini berlaku pada saya beberapa kali. Bukanlah setiap kali naik lift, setiap kali kena ganggu, bukan. Tapi ada beberapa kali akan terkena gangguan yang sama. Nanti dengar suara orang tingkat 3, tingkat 2. Jururawat yang lama dah lali dengan kejadian yang agak misteri ini. Tapi yang baru-barulah, kalau datang mungkin akan rasa terkejut. Ada juga pengunjung lah, ahli keluarga yang terkena gangguan. Tapi selalunya gangguan ini hanya akan berlaku kalau anda seorang diri dalam lift. Kalau datang ramai-ramai dengan keluarga, takkan kena. Saya pernah sekali itu ada seorang budak ni sampaikan minta saya tolong temankan dia turun ke bawah. Sebab bila dia ni atas, dia ceritakan pada saya dia dengar suara nak tekan tingkat 3, orang di belakangnya kata tingkat 2. Sampaikan dia ni takut keluar dari lift, nak turun ke bawah, nak pulang tu. Dia jumpa dengan saya, kata, "Kak, boleh tolong tak kak? Saya nak balik." Dan dia ceritakan apa yang berlaku dalam lift. Saya hanya senyum dan saya pun tak nak cakap ni perkara biasa. Sebab takut dia nanti, takut dengan keadaan nak datang ke hospital untuk berjumpa dengan pesakit. Jadi saya kata, "Oh, mungkin salah tak?" "Tak kak, saya betul saya dengar." Saya pun gunung kata, "Oh, saya dah bertugas sini bertahun lama, tak pernah pun kena apa-apa." Kadang-kadang bila kita penat, minda kita akan bermain macam-macam bunyi. Jangan fikir muka-muka dia. Temankan dia turun bawah. Dan selepas saya temankan dia turun bawah, budak ni dalam lift boleh ceritakan lagi. Katanya, "Kak, dalam lift ni kak, saya tadi naik, orang kata tingkat 2. Pendengar Ria 897. Dalam hati aku, ya Allah, budak ni pergi cerita dalam lift. Waktu tu lah bila saya nak balik, naik ke atas tu, nak pergi ke ward, katanya Azhar. Masuk dalam, saya sengaja tekan butang pintu lift terbuka untuk beberapa minit sebenarnya. Tengok kalau ada orang nak masuk naik lift dengan saya. Jenguk dekat luar, tak ada pun orang. Ya Allah, naik seorang pula ni. Tak apalah, tekan. Pintu tutup. Pintu dah tutup, saya dah tekan tingkat saya. Lift on the way nak naik atas. Tingkat 2. Pendengar Misteri Jam 12, saya buat bodoh. Walaupun dah terkena beberapa kali, tapi setiap kali perkara ini berlaku, akan rasa takut dan meremang sangat-sangat. Casey, pada suatu malam, ini yang saya nak ceritakan yang paling menakutkan dalam hidup saya. Ada seorang makcik ni yang dah duduk dekat hospital dah masuk 2 minggu Casey. Makcik ni tidak pernah bercakap, berbual, melainkan cakap tak nak ataupun panas. Kalau tidak, dia akan diam baring dekat katil. Jadi pada suatu hari, makcik ni tekan untuk memanggil jururawat. Saya yang datang berdekat katil makcik ni, matikan signal dan saya tanya, "Cik, ada apa cik?" Makcik ni diam.
Tapi dia memandang ke arah tingkap di tepi katilnya. "Makcik, ada apa? Makcik panggil saya." Casey, bila saya dekatkan diri saya dengan makcik, terperanjat saya dibuatnya. Makcik ni cakap dengan saya, "Tingkat 2. Casey, saya terkejut, Casey. "Makcik, apa makcik cakap ni?" Kemudian kepalanya masih pandang ke satu sudut, tapi matanya bergerak. Tengok saya sebelah kiri. Dia tengok saya, dia senyum. "Tingkat 2. Saya pun keluar daripada ward, pergi ke meja saya, duduk seketika untuk tenangkan diri. Kisah itulah situasi paling seram. Macam mana makcik ni boleh tahu hal ini berlaku, saya tak pasti. Mungkin benda tu berada dalam ward. Tapi pada malam tu hanya setakat itulah yang terjadi pada saya. Untuk pengetahuan Casey, hospital ni dah lama. Banyak kejadian yang menakutkan berlaku. InsyaAllah kalau ada peluang, saya akan tanya teman-teman yang lain. Akan saya kirimkan email kepada Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, kiriman selanjutnya sementara saya nantikan panggilan dari anda. Yang ini datangnya daripada seorang pendengar. Dan sekali lagi peringatan pada semua, rancangan MJ12 hanya sekadar hiburan, 100% hiburan. Jangan kita percaya apa yang saya ceritakan 100%, jangan kita percaya. Dari mulut saya, kiriman email, bacaan daripada private message, semua kita anggap hanya sekadar hiburan. Saya tak nak anda percaya dan terlampau taksub hingga terikut-ikut dengan apa yang diceritakan. Mungkin kalau ada sesuatu yang ingin anda rujuklah kepada yang pakar, bolehlah anda rujuk kepada pakar dan jangan tanya saya. Saya hanya sekadar pembaca dan penyampai untuk kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah selanjutnya ini yang ingin saya sampaikan. Yang ini datang daripada Kak Nolia. Kata, "Assalamualaikum Kisi." "Waalaikumsalam. Kakak adalah pendengar MJ12 dan kakak ingin ceritakan hal ini berlaku di kampung kakak di Kota Tinggi. Mungkin ramai yang tak tahu tentang satu laluan menghala ke Kota Tinggi. Kakak tak nak sebut nama jalannya sebab takut nanti mereka yang tak tahu jadi takut nak lalu dekat situ." Pendengar Ria 897. Begini kisahnya. Kalau lalu dekat jalan tu, kita dinasihatkan jangan berbuat bising. Kalau boleh, lalu dengan tenang, mulut pun jangan celupah sangat. Sebabnya akan berlaku dan boleh berlaku perkara-perkara yang tidak baik kepada seseorang ataupun mereka yang sedang memandu. Laluan yang disebutkan mungkin ada yang tahu. Siapa yang duduk dekat Kota Tinggi tahulah jalan ni sunyi, kiri kanan hutan Kisi. Bila lalu dekat jalan ni, janganlah kita buat bising, buka radio kuat-kuat, buka lagu kuat-kuat, terpekik-pekik. Jangan. Kita kena hormat, diam. Laluannya tak panjang sangat. Habis saja nak buat apa, buatlah, katanya Kak Nolia. Pengalaman yang kakak nak ceritakan, ini berlaku bukan pada diri kakak. Ini berlaku kepada seorang kenalan yang berasal dari Singapura. Janji keluar rumah akan sampai sekitar jam 9 malam. Bila telefon, dah pun masuk Casey. Tengok timing, okeylah, cantiklah. Dalam pukul 8 lebih 9 akan sampai. Pukul 9 tunggu tak sampai. 9.30, 10 tak sampai. Mana pula ni? Telefon, line putus. Rasa khawatir. Mereka dah pun masuk Malaysia. Bila tanya, memang tadi katanya dah sampai, nak singgah sekejap beli barang.
Jadi pendengar Ria 897, jam 12 tak sampai-sampai. Menjadi kuati. Kakak, kata Kak Nolia dengan suami, dengan seorang lagi lah. Pakcik ni pergi cari mereka. Pandu ke hulu ke hilir, mana ni? Tiba-tiba teringat tentang laluan yang dikatakan laluan tempat ni agak tempat keras. Jadi kami berhenti di sana, keluar dari kenderaan ketiga-tiga dari kami, berdiri dekat luar sambil ketiga-tiga membaca surah Ayatul Kursi, sama-sama membaca dan sama-sama berniat. Katanya, ya Allah yang Tuhanku, sekiranya saudara kami ada di sini disembunyikan, ketunjukkanlah. Jadi Casey, sedang kita berdiri sambil menantikanlah. Mungkin ada tanda-tanda. Tak ada Casey, lebih kurang dah 10 minit selepas kita membaca surah. Kemudian suami kata, baliklah, dah lewat malam ni sangat. Bila nak masuk dalam kenderaan, Casey tiba-tiba dengar tahu bunyi horn, orang tekan horn beberapa kali. Saya dengan suami dengan pakcik ni pun terpandang kiri kanan cari mana ni. Pendengar Ria, tiba-tiba dari belakang ada kenderaan lah Casey. Kenderaan high beam dan horn pada kami. Kenderaan tu berhenti. Saya dengan suami dengan pakcik tu keluar. Ini saudaraku. Alhamdulillah, ya Allah dapat jumpa. Saya pun tanya, mana korang pergi? Dah pukul berapa ni? Kata sampai pukul 9. Tanya saya kepada mereka. Mereka jawab, entahlah, dari tadi pusing, asyik tempat ni aja. Marah betul. Marah. Anak-anak dekat belakang dah gelisah. Yang depan pun bergaduh antara satu sama lain. Pakcik tu pun cakap, dah istighfar. Ya, istighfar. Ingat Allah. Tenangkan diri, tolonglah. Jangan marah-marah lagi. Kita dah jumpa, nanti kita ceritakan ya. Akhirnya mereka ikut kenderaan kami dari belakang. Sampai dekat rumah saya, mereka keluar, budak-budak dekat belakang dah tidur. Masuk bilik biar mereka tidur. Ibu dengan ayah saudara kakak ni berada dekat depan dengan pakcik ni. Kita ceritakan tentang laluan tu. Rupa-rupanya suami isap rokok dekat laluan tu, kemudian putung rokok dicampak keluar dari kenderaan begitu saja. Mungkin adalah penghuni, penunggu dekat kawasan hutan tu yang tak happy. Jadi mereka ni dikaburi. Sebab tu katanya pusing sampaikan give up. Nak balik pun tak boleh. Itulah bila kami berada di sana, kami membaca ayat kursi. Tiba-tiba dari mana muncul mereka dari belakang. Mereka horn sebabnya dari tadi mereka memandu, satu kenderaan pun mereka tak nampak. Begitu teruk sangat Casey. Jadi berhati-hatilah. Kalau kita berada dekat kawasan hutan-hutan, jangan buat sesuka hati kita. Kalau kita berada dekat kawasan tepi pantai, di tengah-tengah lautan, jangan sesekali buat suka hati kita, sebab itu bukan kampung kita. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Waktu sekarang 1.54 pagi. Seronok betul bila bercerita ni, ya, berkongsi pengalaman, baca satu kisah, satu lagi kisah, baca komen. Tiba-tiba nak dekat habis tugas saya ni. Itulah, cepat masa berlalu. Dan terima kasih bagi anda yang mendengar rancangan MJ12. Dan tadi kisah di manakah laluan yang disebutkan, sebabnya nama jalan pun dia tak sebutkan. Di Kota Tinggi. Takut pula nak pergi Kota Tinggi. Yalah, kita tak tahu di mana kita berada. Tahu-tahu kadang-kadang buka lagu terkuat sikit ke, berlonjat-lonjat dalam kereta. Jadi itulah kisah yang diceritakan oleh Kak Nolia dalam rancangan MJ12. Bayangkan dari jam 9 sampai jam 12, 1 pagi mungkin hilang. Tak tahu ke mana mereka sesat. Saya pun sendiri akan jadi marah dan juga akan hilang sabar. Jadi walaupun selamat keadaannya, benar ataupun tidak kisah yang dikirimkan, anggaplah semua hanya sekadar hiburan sahaja.
Kisah berikut ini yang ingin saya ketengahkan, ini datangnya daripada Dandy. Kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya pernah menjadi assistant, pembantu kepada seorang tukang obat di seberang, tak nak sebutlah mana ya. Kata Dandy, mungkin dari Malaysia, mungkin Indonesia, mungkin Brunei, mungkin, tapi bukan Singapura sebabnya kata seberang. Saya tak nak ceritakan tentang tukang ubat yang saya pernah menjadi pembantunya, sebab takut-takut nanti sesuatu yang tak elok berlaku. Tapi saya nak ceritakan tentang pesakit-pesakit, tentang customer-customer yang datang, yang hadir untuk berjumpa dengan tukang-tukang obat ini. Ramai yang jumpa ni bukan untuk menghilangkan sakit, tapi ramai yang ingin memberi sakit kepada orang lain. Masya Allah, kata Dandy. Dunia ini penuh dengan dendam. Ada yang suami datang untuk kenakan isterinya, ada yang isteri datang jumpa untuk kenakan suami, ada yang ibu mertua nak kenakan menantu, nak kenakan anak, ada kawan kenakan kawan, business partner kenakan business partner, macam-macam. Tapi ada juga yang ingin mendapatkan bantuan untuk diri sendiri, supaya disukai ramai, supaya kelihatan cantik, kelihatan kacak, kata Dandy. Antara perkara yang pernah saya saksikan dengan mata saya sendiri, pemakaian susuk. Dipanggil susuk besi. Besi ada jenis. Besi belian, besi emas, besi perak kata beliau, dan juga susuk belian pun ada yang dikenakan. Tapi susuk paling selalu digunakan adalah susuk emas. Si tukang obat ini akan masukkan satu persatu susuk ini di bahagian-bahagian tertentu, di muka, di tangan, di tempat-tempat sulit, kata Dandy. Selepas itu ada pantang larang yang tak boleh dilakukan, antaranya tak boleh makan buah-buah jenis-jenis yang sekian-sekian, tak boleh duduk di bawah jemuran, tidak boleh lalu di bawah pohon sekian-sekian ya, yang tak perlulah saya ceritakan panjang Dan Casey, antara dahsyat sangat, ada yang dalam tubuhnya sampaikan mempunyai 80 susuk yang telah pun dimasukkan satu persatu. Tapi bukan satu kali dimasukkan pada masa yang sama, dimasukkan satu persatu. Mungkin sekali datang masukkan 5, 6 ataupun 8, masukkan lagi setiap kali datang, jadi sampaikan 80 susuk yang dimasukkan dalam badan seorang wanita ini. Sampaikan saat dia nak meninggal dunia, dia datang, keluarganya datang dengan dia, diangkat, diusung, suruh pakar ni keluarkan susuk. Begitu teruk sekali keadaannya, sebab tak boleh menghembuskan nafas terakhir, dan juga katanya di sini susah dan sukar. Datang jumpa dengan pakar. Pakar ni kata, boleh, aku boleh bantu, bisa bantu, kasih aja pengerasnya. Jadi dia cuba keluar, baca, tak boleh baca semua keluar serentak. Dia baca satu, dia tolak, mana dia letak, dia tahu. Dia tahu mana diletakkan susuk-susuk ini. Pada sesiapa yang memakai susuk, berhati-hatilah. Saat kamu dalam keadaan nazak, sakitnya memang amat perit. Keluarga yang datang minta bantuan itu ceritakan segalanya. Dia terpekik seperti orang dibakar hidup-hidup. Katanya, panas, tolonglah, keluarkanlah barang ini dari tubuhku, tolonglah. Begitu dahsyat. Anda bayangkan ini diceritakan, digambarkan oleh Dandy lah. Jadi si pesakit ni pada mulanya pelanggan pakai susuk sampai 80 dalam badan. Saat-saat dah terlampau sakit, memudaratkan,
Dan mungkin nak mengembuskan nafas terakhir tak boleh sebab terlampau banyak sangat susuk. Jadi dia ni kepanasan, seolah-olah terbakar panasnya. Dan dia akan kata, panas, tolonglah, keluarkanlah dari badan aku. Dan dia akan garuk-garuk, kata dia ni. Bila si pesakit ni garuk-garuk tempat yang ada susuk sampai terkopek-kopek kulitnya. Kemudian dia garuk dekat leher sampai leher terkopek-kopek kulitnya dengan kuku. Sampaikan ahli keluarga harus ikat tangan supaya dia tidak garuk dan kopek dan berdarah. Sebab susuk itu tidak akan keluar dengan cara sedemikian rupa. Tidak. Kena datang pada tuan si pemakai. Si pemakai tahu caranya. Saya enggak tahu. Saya hanya pembantunya saja. Jadi bayangkan, Casey. Berhati-hatilah. Sebabnya susuk ni memang bagus untuk seketika. Tapi kalau nak mati, naas kamu. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, saudara, nampaknya diam tak diam, cerita mencerita, mohon maaf lah tak sempat saya nak angkat tanpa panggilan. Ya, sebabnya hari ni email macam banyak pula Saya terpilih, selalunya saya pilih macam cun-cun lah Tapi kali ini email yang panjang dan lebih banyak lagi kisah dapat saya ketengahkan. Esok malam lah cuba dengan MJ12. Terima kasih kepada anda yang sudi berkongsi pengalaman. Jumpa anda esok malam dalam Geng Burung Hantu bersama dengan saya Casey dan Eddie. Harap Eddie cepat sembuh dari sakitnya. Tadi dah bersin-sin ni. Takut pula saya menyangkit nanti. Dia macam tu minggu lepas saya sakit. Saya bersin, dia pula nyangkit. Sekarang ni dia nyangkit. Saya pula nanti kena. Bila nak game Jadi terima kasih sekali lagi. Dan jumpa anda esok malam. Dan terus bersama kami Ria 897 FM dengan segmen Ria Insomnia.